Okey, jap. Kita ambil gambar dulu. Okey. Lawatan kegembiraan. Slay! Mesti sedap kek ni kan, Erik? Mestilah, bos. Cik Johan. Sejak bila Cik Johan tahu nama betul saya, Erik? Kamu tu lah. Biar je saya panggil Derek. Bukan nak betul kan pun. Banyak kali dah betulkan. Bos tak perasan. Saja je lah. Nak tengok reaksi kamu macam mana. Matang ataupun tak. Matang, Boleh pula dia test-test, kan? Sempit tak panggil Cik Johan smile. Ingat dia seorang je boleh panggil, dia boleh test. Erik. Sebenarnya, bagi sesetengah orang, mesti tengok Mr. Erik ni macam pekerja senior yang dah nak pencen. Bagi saya tak. Mr. Erik lebih daripada tu. Banyak lagi Mr. Erik boleh sumbangkan. Betul-betul. Tu juga, bos. Tak pernah pula saya terfikir macam tu. Terima kasihlah, Cik Johan. Sama-sama. Kita kan satu family. Betul. Kecuali Cik Yun lah sebab dia dah nak pergi. Jap. Macam ni, mana? You nak pergi mana? Dah terlepas cakap. Nak buat macam mana? Taklah, Cik Yun pergi mana? Saya nak pergi keluar.